Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Mali Akil bin Muhammad Farid. Nombor metri I233-07280. Hari ini saya nak share tentang majaz mursal. Boleh ke bawah. Awalan takrif ringkas. Ta'rif majaz mursal. Majaz mursal huwa ista'mal al-kalimah fi ghaira maknaha al-asli min ghairi wujud tashbih walakin takunu hanaka alaqah bainal ma'nal haqiqi wal makna al-majazi. Penerangan dia, majaz mursal ni dia menggunakan perkataan yang baru daripada, kiranya dia menggunakan perkataan lain tapi dia membawa makna yang sama. Kita pergi sanian anwa' al-alaqat fil majaz mursal min ahama hazihil alaqat. Dia ada 6 bahagian. Yang pertama sababiyah, yang kedua musababiyah, yang ketiga jaz'iyah, yang keempat al-kulliyah, yang kelima iktibar ma yakun, yang keenam iktibar ma sayakun, yang ketujuh mahalliyah. Kita tengok yang pertama, sababiyah. Tazakkur sabab wa nazidul natijah. Misal anbatar rabiul baqala. Sababiyah ni dia menggunakan perkataan yang bermaksud sebab, tetapi dia nak menunjukkan akibat. Contoh dia, musim bunga menumbuhkan tumbuhan, tapi sebenarnya bukan musim tu yang menumbuhkan tumbuhan, tapi hujan tu yang menumbuhkan tumbuhan. Yang kedua kita tengok musababiyah. Al-kalimah mustaqdimatu hiya natijah walakin al-maqsud wasabab. Misal sa'alul mizabu. Penerangan dia, perkataan yang digunakan tu ialah akibat, tapi dia sebenarnya nak menerangkan sebab. Contoh dia, parit itu mengalir, tetapi sebenarnya yang mengalir itu bukan parit, tetapi air di dalam dia. Yang ketiga kita pergi kepada juz'iyah. Tuzkur al-juz'i wa naqsid al-kulli. Misal ra'aitu a'yunan. Penerangan yang ketiga untuk juz'iyah, dia menggunakan sebahagian untuk maksud keseluruhan tu. Kita tengok pada contoh, aku melihat mata. Maksud sebenar dia, aku melihat orang yang memiliki 2 mata. Kita pergi yang keempat, al-kulliyah. Tuzkur al-kulli wa naqsid al-juz'u. Misal ja'al al-qaum. Penerangan untuk al-kulliyah ni, dia menggunakan keseluruhan untuk maksudkan sebahagian. Contoh, kaum itu datang. Dia bukan nak menunjukkan keseluruhan kaum itu datang, tapi dia nak menunjukkan sebahagian pada kaum itu datang. Yang kelima, iktibar ma yakun yashir ila syai'un ma bina ala halatah sabiqah. Misal ya Hashim. Penerangan untuk iktibar ni, dia merujuk pada sesuatu, keadaan sesuatu, tapi pada masa lampau, pada masa lalu. Contohnya dicakap kat situ, wahai rumput kering. Sedangkan rumput tu mungkin dah menjadi tanah kan, tapi dipanggil berdasarkan masa lalu dia. Yang kelima, iktibar ma sayakun. Yashir ila syai'un ma bina'a ala ma sayahdusu. Misal haza qatala. Untuk penerangan yang iktibar ma sayakun ni, dia merujuk pada
apa yang bakal terjadi, kiranya dia merujuk pada masa depan. Contohnya, ini pembunuh, padahal orang tu dia belum membunuh lagi, cuma dia bakal menyebabkan pembunuhan. Macam itu. Terusnya kita pergi kepada mahalliyah. Tuzkur al-makan wa nuridu min fi. Misal jalastu fil masjid. Okey, makna penerangan untuk mahalliyah ni, dia menyebut tempat, tetapi maksudnya orang atau benda yang ada dalam suatu tempat tu. Contoh, duduk bersama orang di dalam masjid. Maksudnya sesuatu benda yang zahir, yang kita boleh nampak. Bukan kita cakap bangunan tu, kita cakap orang yang ataupun benda yang zahir yang ada dalam bangunan tu. Okey, pembahagian yang terakhir, aliyah. Istakhdama kalimah yuhtal lil isyarah ila makan ma. Misal imtala'un al-makan rijalan. Penerangan untuk yang terakhir, dia menggunakan penghuni untuk merujuk sesuatu tempat tu, penghuni dalam sesuatu tempat tu. Contohnya, tempat tu penuh lelaki. Jadi lelaki tu menunjukkan dia memenuhi sesuatu tempat tu. Okey, wa akhiran majaz mursal juz'un muhimun min ulumil balaghah wa yaj'al al-lughat al-arabiyyah aktsar balaghah wa umqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.